Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Good morning kepada semua penduduk dan juga pemilik-pemilik rumah Bukit Damansara. Pertamanya, saya nak ucapkan terima kasih kepada anggota keselamatan daripada PDRM dan Rela kerana menjaga keselamatan dan kelicinan Perhimpunan Aman kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Datuk Sufian dan juga rakan-rakan daripada Persatuan Penduduk Bukit Damansara kerana telah menganjurkan Perhimpunan Aman ini. Dan tahniah kepada semua yang datang pada pagi ini. Pada awal tadi kami risau. Kami risau lebih banyak polis daripada penduduk yang datang. Tetapi akhirnya penduduk Damansara, Bukit Damansara memang sangat-sangat prihatin dengan masa depan kawasan kita. Ada dalam media sosial yang kata ini perhimpunan terbesar T20 dalam Malaysia. Tapi tak apalah. Bukan semua T20 dekat Bukit Damansara. Ya? Tetapi dia nak cakap macam tu pun cakaplah. Ada yang kata kenapa KJ sibuk? Sebab tempat lain tak cakap apa-apa. Saya penduduk Bukit Damansara lah. Keluarga saya dah duduk di Bukit Damansara sejak tahun 1980-an. Dan 40 tahun lebih saya duduk di Bukit Damansara. Perasaan dan pandangan saya lebih kurang samalah seperti mana yang telah pun disebut oleh Datuk Dominic, Datuk Sufian, Tan Sri Nazir, Datuk Sheila Majid, Datuk Ambiga. Saya terkejut tuan-tuan hari ini. Saya the same side with Datuk Ambiga. First time ever. Tak pernah berlaku. So dipikir kena faham lah. Kalau KJ dengan Datuk Ambiga dah bersatu ni, you're in trouble. You're in trouble. Tapi tuan-tuan dan puan, kita berhimpun pada hari ini because we care about our community. Kita sayang pada kawasan kita Bukit Damansara. Semenjak 30 tahun yang lepas, kita dah bersedia untuk berkongsi Bukit Damansara dengan orang lain. Dulu macam Datuk Sheila kata, Bukit Damansara ini adalah untuk penghuni dan juga penduduk Bukit Damansara sahaja. Tetapi satu persatu, we gave it. Officers started showing up. That's fine. We also went, long time ago, the only officers around here was Plaza Damansara. Look at what's happened to Plaza Damansara now. Wow. You know, it's okay. Kita accept. Kita accept. Tetapi ada had dan batas dia lah tuan-tuan dan puan. Ya? Batas pertama yang saya rasa dah dilanggar adalah bila pavilion dibina dengan begitu besar sekali. Dengan begitu besar sekali. Tuan-tuan dan puan pun tahu masalah jalan pavilion tu sampai saya kena buat video sampai jalan tu buka. Jalan tu dah siap 2 tahun. Saya tanya Lembaga Lebuh Raya Malaysia, kenapa jalan ni tak buka? Sebab pavilion tak bayar 8 juta kepada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lepas saya keluar video tu, esok buka. Boleh juga buka. Boleh pula buka. Tapi bila buka jalan tu memang tak masuk akal tuan-tuan puan. Jalan 3 lorong jadi 1 lorong dekat sini. It doesn't even make sense. It doesn't even make sense. You close that road for more than 3 years only for it to open, for it to be the most stupid flyover in KL. Dan tuan-tuan puan, you know, this road is gazetted highway, Lebuh Raya Sprint. Kita dah benarkan sebuah lebuh raya melalui kawasan kediaman kita. So, apa yang kita buat hari ini bukan sangat sahaja untuk penduduk Bukit Damansara, tetapi juga untuk mereka yang mengguna lalu lintas ni. People who go from KL to PJ to KL also use this road, tuan-tuan puan. Saya nampak ada Ketua Pembangkang belakang sana, Sri Hamzah Zainuddin. Terima kasih. Last minute dia datang. Terima kasih. Ya. No, this is not political. This is not political. This is not political. This is about Bukit Damansara. Saya tak kisah your politics. I don't care. Kita nak pastikan bahawa suara penduduk Bukit Damansara, kita bagi tahu kepada Dato' Bandar bahawa this is no go for us. Cukuplah. Cukup. Tuan-tuan dan puan, Datuk Sufian ada berkongsi dengan saya peta. Peta ini, saya pun dah tahu peta. Dulu saya pun ada tanah dekat sini. Saya dah jual tanah saya dekat belakang sana. Bila saya nak membina pembangunan di situ, saya diberitahu bahawa kawasan ini ada had ketinggian.
had ketinggian. Kenapa? Kerana ada Istana Negara. Jiran kita adalah yang di Tuan Agong, ada had ketinggian. Tetapi peta baru yang dikeluarkan oleh DBKL dengan ajaib, magic trick, saya tak pasti macam mana boleh berlaku, tetapi this entire row sudah tidak ada dalam kawasan had ketinggian. This entire row on the left side of Jalan Semantan, kawasan ini Wisma Damansara yang dulunya ada pejabat Maida, sampailah ke bangunan-bangunan lama Tan Sri Nazir Razak CIMB, semua itu berada di bawah kawasan had ketinggian. You cannot build a skyscraper. But under the new map, di tahun berapa tu? Baru saja. Under this new map, suddenly, magically, this area is no longer part of the height restriction area because of the National Palace. Jadi kita nak tahu, ini gila, kerja gila. Kita tak tahu siapa yang membenarkan. Jadi bila ada yang kata tadi something is wrong with DBKL, inilah bukti dia. Macam mana peta lama yang dah disetujui, yang dah digazet, boleh ditukar dengan peta yang baru yang membenarkan skyscraper sampai 60 tingkat, tuan-tuan. Tuan-tuan, Petronas Twin Tower 88 tingkat. This is 60 stories, just slightly shorter than the Petronas Twin Towers. Can you imagine? Can you imagine the choke arteries on Jalan Semantan? Saya nak tanya di BKL.